antara pelabur emas dan penyimpan emas biasa. Biasanya kan pelabur emas ni akan tunggu harga terbaik lah. Sebab apa? Sebab pelabur emas ni beli dalam kuantiti yang banyak. 1 juta, 2 juta, 1 kilo, 2 kilo. Itu di posisi pelabur emas. Biasanya pelabur emas ni kan fokusnya kepada keuntungan ringgit, bukan kepada penambahan ketulan grade emas. Itu di posisi pelabur emas. Manakala di posisi penyimpan emas biasa, gold saver. Tuan-puan, kalau kita hanya sekadar penyimpan emas biasa, tak berbaloi kita menunggu harga terbaik. Jangka masa pendek, harga emas ada naik, ada turun. Sekitar RM1, RM2, RM10, RM20, itu sahaja. Jadi, kalau sekadar tuan-puan buat tabungan emas 1 gram 1 bulan, 2 gram 1 bulan, tak berbaloi tuan-puan menunggu harga terbaik. Buang masa sahaja. Jadi, tuan-puan kena tahu tuan-puan di posisi yang mana, pelabur emas ataupun penyimpan emas biasa. Macam saya hanya penyimpan emas biasa, gold saver, memastikan tabungan emas saya ni sentiasa bertambah sehingga saya capai target matlamat yang jelas, insya-Allah. Jadi tuan-puan boleh pilih sendiri, nak jadi pelabur emas pun boleh, tak jadi penyimpan emas biasa pun boleh. Cuma katanya mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wak Emas Misi Bebas Hutang, antara pelabur emas dan penyimpan emas biasa, penyimpan emas biasa lebih kaya daripada pelabur emas. Sebab apa? Sebab penyimpan emas ada habit yang baik pada keuangan. Hanya memastikan tabungan beliau sentiasa bertambah 1 gram 1 bulan, 2 gram 1 bulan. Itu pengalaman mentor saya, penulis buku Wak Emas Misi Bebas Hutang. Pengalaman beliau melebihi 10 tahun bimbing masyarakat buat tabungan emas sejak tahun 2010 lagi. Sebab tu saya dengar kata-kata mentor saya juga hanya sekadar gold saver, penyimpan emas biasa, memastikan tabungan emas saya ni sentiasa bertambah sehingga saya capai target, insya-Allah.